Okey. Hari ni 1 hari bulan 5, Labor Day. Bukan Labor Room lah. Labor Room tempat beranak. Labor Day, hari bekerja. Aku nak pergi camping solo. Tapi wife aku dia on call. Dia tak boleh nak pergi camping sekali dengan aku lah kan. Aku rasa ada macam benda ikut aku lah. Benda ikut aku ni. Astaghfirullahalazim. Sebab apa tak bawa kamu pergi Cameron? Oi. Keluar. Dia masa pula dia naik. Dah keluar. Itu satu pengajaran lah ataupun pengalaman. Sebelum bergerak daripada rumah, pastikan kereta anda tidak diikuti oleh makhluk-makhluk yang lain. Nasib baik aku tak bawa kucing aku pergi Cameron. Bye-bye. Bye-bye. Jom. Okey, nampak gayanya perjalanan kali ini disambut oleh hujan lebat. Kabus tebal, kabus. Okey, dah sampai Masjid Long Tan Lodging. Pemandangan biasa di Masjid Lodging. Okey, ada camper dekat yang datang bercamping. Every year come to lodging. Bolehkah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koneklah hidup
hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Fikir kemudian, kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. DIY Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Fikir kemudian, kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Beli dahulu, fikir kemudian. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koneklah hidung, jentik menatap, buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama DIY Channel TV. Bolehkah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koneklah hidung, jentik menatap, buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa. Haha, berkicap weh pasang tent walaupun tempat sejuk. Tadi yang jadi berkicap tu sebab nak hujan. Tapi hujan tu tipu saya. Hujan orang kata apa, dia spray sikit, kita pun kelang kabut lah. Tengok dia okey kan. Cuaca sebut cuaca kan. Okay, saya dah set up saya punya kumbang tanduk untuk kali kedua di Cameron Highland. Kali ni betul-betul camping secara solo, tak ada pun kawan-kawan yang ngekor. Ni set up saya kali ni lah. Tak set up habis lagi. Okay, dia setting menghadap Masjid Lojing Tan. Masjid Long Tan Lojing. So view memang menarik lah.
every year saya datang sini. Sejuk dia orang best. Malam lagi tak tahu macam mana. Sejuk weh. Dah siap set up. Jom kita pergi ubah kereta. Kereta kena ubah. Okey, aku parking dekat situ. Kita dekat atas tu tak boleh parking kalau ramai orang. Lagi mengganggu orang nak loading barang. Jadi kita kena give and take lah kan. Tapi itulah, lepas parking kat bawah ni, nak naik atas. 80 kalori aku hilang. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang kemping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari berkemping bersama Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Mari berkemping bersama Dubiwe Channel TV. Dubiwe Channel TV. Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang kemping. Beli barang kemping, beli barang kemping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli, memang tak beli. Mari berkemping bersama Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang kemping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari berkemping bersama Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Mari berkemping bersama Dubiwe Channel. Okey. Alhamdulillah dah set up semua tent. Cuma kelang kabut sikit sebab hujan. So barang-barang ditimpa hujan. Tak apalah, semua barang-barang boleh waterproof, tak ada masalah. Sekali lepas hujan kita lap-lap dah sikit kan. Tengok suasana kat luar.
lebat tu. Tapi aku tengok kan, lido apa ni, Port 10 ni, alhamdulillah cemerlang. Aku tengah duduk dalam hujan semua. Barang-barang ke biar tak apa, ni basah tak apa, tak ada masalah. Semua duduk kat dalam. Okey. Ni dekat dalam. So kita secure barang siap-siap lah kan. Jangan ada barang-barang yang tinggal kat bawah lah. Paling selamat duduk dekat bawah tempat tidur ni kan. Angkat kaki, duduk atas. Jom layan tidur dulu weh, best tu. Lendio. Tidur hujan tadi, syok. Tidur dalam kot tent ni kan, memang best. Nikmat dia, camper je yang tahu. Aku mau try solo tent. Pada yang tak takut bini lah. Yang takut bini tak boleh beli solo tent ni, nanti bini marah. Jom kita tengok suasana kat luar. Sekarang dah pukul 7 suku. Sekejap lagi maghrib lah. Masih hujan lagi kat luar. Aku nak masak-masak pun tak boleh. Jadi kita tengok suasana luar maghrib. Masya Allah. Kabus, kabus. Baiknya. Ni lah dia kalau camping kat lodging eh. Keadaan masih lagi hujan. Sejuk, boleh tahan. Biasalah Cameron Island. Aku masih lagi berada dalam kot tent. Nak masak ke apa ke, kena tunggu reda sikit lah baru aku masak. Dengar bunyi hujan. Syahdu rugi orang tak pergi camping.
Beli kemah cepat. Beli dulu, fikir kemudian. Alhamdulillah, kita berada di Masjid Lodging. Aku tadi terperangkap dalam tent, so aku tak boleh nak keluar turun ke masjid. Sekarang dah pukul 9, baru nak sembahyang isyak. Dah lepas dah isyak yang berimam, aku sembahyang seorang lah. Maghrib pun terpaksa gaduh. Terperangkap tu ke dalam hujan tadi. Sebab tent solo aku tak boleh nak sembahyang kat dalam kan. Biasalah solo tent macam tu, itulah pula kelemahan dia kan. Kalau solo tent, kalau tent yang besar boleh berdiri, boleh sembahyang dekat dalam tent. Tak apalah, bila kita balik pukul 8, aku nak masak pun tak sempat hari, hujan lebat. Jom kita pergi makan. Suasana Masjid Lodging pukul 9. Tinggal aku seorang je. Okay, jom kita balik campsite. Kebetulan aku pun nak keluar masjid. CEO campsite lodging Encik Hamdi mesej ajak bersembang dekat pekarangan masjid. So aku pun layan bersembang dengan dia sampai pukul 11 malam. Dia ada lagi tutup terus. Kalau tutup terus dia gelap. Kalau air lalu bawah ke apa lah, tak kisahlah. Kita tidur sedap lah atas. Tinggal barang tadi. Benda duduk dalam kotak. Biar basah tak apa, nak boleh lap. Layan beb, pukul 11 lebih, kat pukul 12 makan ayam dan kambing bakar, cicah pula sos jalin. Kalau tak ada jalin, saya pun tak lalu makan. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Makan kambing bakar, ayam bakar, jiran sebelah bagi. Lepas tu layan bersembang lagi sampai pukul 1 pagi. Aku pun dengan jiran sebelah dah mengantuk. Jom kita masuk tidur. Besok lagi kita jumpa. Z. Hai, ayam pun batuk. Sejuk kot duduk Cameron. Inilah orang Perak kata muka tak semengah bangun pagi. Lena betul tidur. Malam tadi aku tidur lena. Merasai kesejukan aircon asli yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, memang lena tidur. Kaki pula selimut dengan sleeping bag. Syahdu. Itulah korang. Siapa suruh tak pergi camping? Macam biasalah, bangun pagi kita tengok dulu apa berita-berita terkini yang keluar di medsos. Uish, harga minyak urut naik. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke dalam? Nak masuk ni? Oh, tak ada orang.
hati tenang. Jadi kambing bila hati aku tenang. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah aku tidur dengan aman, tidur dengan lena walaupun sejuk. Tapi kalau datang Cameron, sejuk tu yang aku nak. Panas buat apa kan? Tapi pagi ni sunrise lah. Tengok tadi kan, sunrise cantik. Sekarang aku dekat bahagian atas, apa ni, bahas sedikit atas pada tapak yang aku duduk. Tapak ni mungkin baru wujud lah dekat lodging, sebelum ni tak ada. Atas ni boleh pasang kemah lagi. Ada sinki kat sini dan juga ada tandas terbaru dekat lodging. Itu yang terkini lah dekat lodging. Plug point semua dah pasang, cuma elektrik tidak masuk lagi. Kalau ada elektrik esok ngama. Tapi pada aku tempat ni tak perlu elektrik pun tak apa, sebab sejuk lah. Cuma nak apa, nakkan cas barang-barang elektrik lah kan. Ni tempat atas lah. Nampak tu ada plug point, tapi elektrik saja belum dimasukkan. So siapa yang duduk dekat tapak lama dulu kan, pernah duduk kat tapak lama, kemah aku dekat situ, bolehlah naikkan wagon lalu ikut ni kan. Tu sampai ke atas ni lah. So untuk tapak atas ni kalau boleh bawa wagon lah, bawa wagon, baru boleh naik lah. Tidak jenuh berangkut lah. Kalau rajin angkut lah. Jom kita lepak kat kemah balik. Sejuk. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi. Jadi camping bila hati aku tenang. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi. Jadi camping bila hati aku tenang.
jadi tenang, hati tenang. Bila camping aku menjadi camping. Bila hati aku tenang. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping. Bila hati aku tenang. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi bercamping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi bercamping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari bercamping bersama Dubiwe Channel TV. Pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Mari bercamping bersama Dubiwe Channel TV. Dubiwe Channel TV. Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi bercamping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi bercamping, cari barang camping. Beli barang camping, beli barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli, memang tak beli. Mari bercamping bersama Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, jantung merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi bercamping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi bercamping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu, memang tak beli. Mari bercamping bersama Dubiwe Channel TV. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah
Okey, berkicap dah tadi kemas barang kan. Saya nasihatkan untuk tengah hari bolehlah standby kipas waktu kemas-kemas tu biar ada angin sikit. Tapi dia punya panas dia, kalau ni tak adalah panas macam dekat daratan di bawah tu kan. Dia di atas ni panas dia ada angin. Tapi bila angin tak ada tu dia panas lah juga. Tapi dia still sejuk lah. Memang sejuk lah. Sekejap ni tengah hari ni, sekejap masuk lepas-lepas Zohor, sekejap dia start tempat ni dia orang kata apa, kawasan laluan kabus. Jadi sekejap je panasnya. Panas pun bukan panas kau-kau lah, panas sedap. Jom kita pergi angkut barang. Aku dah kemas semua barang, nak tinggal masuk dalam kereta je. Hari satu malam ya. Solo. Tu lah, hajat hati macam tu lah. Okay, sebelum balik kita jumpa jiran dulu. Alia. Ni jiran saya. Semalam bagi apa ayam bakar dan kambing bakar kan. Terima kasih tau. Berapa pula ni? Souvenir, stiker. Itu saya punya channel lah. Boleh subscribe. Okey, kita jumpa lagi abang ni lain kali. From Kelantan babe. Ni anak-anak. Bye bye. Nampak. Ini jiran saya yang sebelah sini, saya sebelah sana. Okey. Okay, Stiker. Alright. Tu channel awak tu, kalau boring-boring boleh tengok. Okey. Okey, baik. Ui, banyak angin. Duduk tempat sejuk, angin masuk dalam badan. Okey lah. Aku dah habis dah solo camping 2 hari 1 malam sahaja. Alhamdulillah aku berpuas hati camping solo kali ni, sebab aku tidak bersama rakan-rakan langsung. Cuma ada jiran-jiran camper yang aku baru kenal dekat situ semalam. Dapat lagi abang Hasli, jiran sebelah belanja aku kambing kan. Makan kambing bakar dengan ayam bakar. Terus aku tak masak semalam, terus layan kambing. Terima kasih banyak. Itulah hidup berjiran di waktu camping. Itulah dia punya keseronokan, silaturahim. Okey, tak apa. Kita pun nak gerak lah. Sekejap lagi, ni pun dah pukul 12. Sekejap lagi ada sembahyang Jumaat ni. Tak tahu masjid mana aku nak singgah. Aku tak boleh nak sembahyang kat masjid lodging ni, sebab 2 kali dah aku terkena. Sebab masjid ni banyak Bangladesh datang sembahyang. Dia punya
Dia punya aroma dia boleh tahan. Daripada duduk sebelah depan aku tu duduk sebelah belakang tak boleh tahan. Itu cerita masjid lodging lah kan. Kamu jangan kata ni pula, jangan sangka apa buruk apa-apa pula kan. Tak ada apalah. Okey, aku nak gerak dulu. Jumpa lagi di kempen yang akan datang, InsyaAllah. Jangan lupa subscribe WY Channel TV. Like, share dan komen video-video teman. Let's go to camping with WY Channel TV. Pilih dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu. Keadaan terkini di Simpang Kampung Raja. Habis bukit kena tarah weh. Simpang dah jadi Robeni.